Okey geng, kat sini kita ada satu kereta yang unik sikit, okey. Ramai orang gelar dia kereta kartun. So kalau kita tengok dekat jalan-jalan Malaysia ni jarang untuk kita jumpa kereta yang macam ni sebab pengeluaran dia pun dah terhad sekarang, dah memang tak keluar dah kat Malaysia. Okey, kat sini kita ada Toyota Sienna 1.5V tahun 2017. Kalau nak loan pun masih boleh lagi. Maximum loan boleh pergi 9 tahun. So, jom kita review dalam dia pula. Kalau korang tengok design pintu dia memang cantik, ada two tone colour, satu warna hitam, satu lagi warna rich brown macam tu. Yang ini fabric, dia ada auto fold mirror dekat sini. Untuk kereta ni, dia ada power door untuk dua-dua pintu. Dia pun guna push start button. Dia ada multi-function steering juga. Lepas tu dia punya mileage pun dalam 101,000 sahaja. Okay, original Toyota lagi. Dia punya aircon digital pun masih nampak cantik lagi. Button-button dia pun masih kemas lagi. Untuk quality seat dia pun masih cantik, tak ada benang tercabut. Okey, untuk kerusi dia ni dia guna two tone colour juga. Satu warna hitam, satu lagi warna rich brown macam tu. Okey, untuk belakang. Belakang pun boleh tahan luas juga. Ada aircon yang macam Avanza punya style. Okey, korang boleh kedepankan juga untuk kerusi ni. Okey, untuk kerusi belakang ni korang boleh naikkan macam ni. Belakang punya seat ni, siapa yang boleh duduk? 150 ke bawah ketinggian dia. Memang sangat sesuai lah. Sebab dia punya keluasan pun tak luas sangat. Okay, untuk budak-budak remaja pun masih boleh muat. Keluasan bonnet dia pun boleh tahan luas juga. Boleh muat dalam 2 luggage. Dekat bawah ni pun dia ada storage untuk letak tools-tools je. Kalau korang tengok. Untuk kereta ni korang masih boleh loan lagi. So kalau korang berminat, korang boleh tekan link kat bio cepat-cepat. Okay, nak nampak cantik, nak nampak baru, boleh sharekan line. Bye-bye.